Siapa simpan emas dekat dalam akaun Gap Public Gold, macam mana nak bayar zakat? Okey, emas dekat dalam akaun Gap ni adalah emas milik kita walaupun masih disimpan dekat dalam akaun. Daripada segi syariah, selagi ia milik sempurna, ia tertakluk kepada zakat emas simpanan. Kadar zakat emas pula adalah 2.5% setahun. Bila dah cukup haul dan nisab emas adalah 85 gram. Jika jumlah emas dekat dalam akaun Gap kita tu dah melebihi 85 gram dan telah disimpan selama setahun, maka kita wajib tunaikan zakat. Okey, so macam mana pula dengan pengiraan dia? Okey, kita hanya perlu ambil baki gram emas dekat dalam akaun Gap selepas 1 tahun, darabkan dengan harga semasa. Kemudian, ambil 2.5% sahaja daripada jumlah tersebut. Contohnya, kalau kita ada 100 gram dekat dalam akaun Gap pada harga RM600 per gram, nilai dia hari ini adalah RM60,000. Jadi, zakat yang kena bayar adalah sekitar RM1,500. Public Gold dah sediakan penyata baki gram emas akaun Gap bagi memudahkan rujukan kiraan zakat. Kita juga boleh keluarkan penyata bila kita nak buat bayaran zakat kepada pusat zakat negeri masing-masing. So, jadi jangan risau, simpan emas dekat akaun Gap ni patuh syariah, memudahkan kita untuk rekod zakat. Yang penting, pastikan kita laksanakan tanggungjawab kita ni supaya harta kita lebih bersih dan lebih diberkati. So, nak mulakan simpan emas dengan Fiza, boleh isi bersiap dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tuan-puan mulakan simpanan hari ini.